Assalam sahabat-sahabat. Please tolong saya. Saya sudah menjalankan tanggung jawab saya, memviralkan kisah hidup dua orang gadis ini, seperti mana yang disarankan oleh influencer konten klip video ini. Sahabat, tolong tonton klip ini dahulu, dan selepas itu, sahabat buatlah keputusan untuk membantu atau tidak. Dan saya amat yakin 100% sahabat akan viralkan video ini. Saya pasti. Ayo sahabat, kita bantu dua gadis ini. Viralkan agar semua orang tahu. Sama ada kita sendiri datang warung mereka dan kita ajak orang lain. Ramai-ramai datang sama. Atau kita bantu apa saja. Ayo sahabat, mari kita tunaikan tanggung jawab kita sesama Islam sekarang dan sebagai rakyat Malaysia Madani yang berperhatian tinggi sesama rakyatnya yang amat memerlukan bantuan. Hanya viralkan video ini seperti kemahuan pempengaruh konten ini. Itu saja. Kita wajib yakin hari ini kita tolong orang. Besok Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong kita. Dan inilah videonya. Sila tonton dulu, ye. Terima kasih. Kau tengok ni, meremam bulu roma aku. Ini Bos Baduri ada dekat salah satu gerai cendol kat Temeloh ni, yang aku rasa korang wajib support. Aku rasa sebab hari ni, sebab tengok semangat dia orang. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Cendol 2 boleh? Kecil ke yang besar? Bagi saya yang kecil 1, yang besar 1. Okey, boleh. Dah lama Kak berniaga kat sini? Baru sebulan. Kenapa nama cendol ni cendol meleleh Kak? Sebab biasanya mula orang letak bawah, kita letak last sekali. Tengok dia meleleh. Cendol ni special pun sebab kita buat sendiri. So kita masukkan. Oh ni lah asal-usul nama cendol meleleh. Ni asal-usul dia cendol meleleh. Location ni kat mana? Kita dekat Kampung Lebak, Kampung Tanjung Pasir kat sana. Kak ni tak ada kaki. Uish. Kak, sorry tanya. Minta maaf kalau saya punya soalan sensitif. Kak memang tak ada sebelah kaki eh? Oh korang dua-dua. Dia pun tak ada juga. Saya pun tak ada. Dua-dua sebelah kanan? Dua-dua sebelah kanan. Memang daripada lahir ke macam mana Kak? Tak, kita orang accident baru 2 tahun. 2024 accident? Tapi boleh berniaga eh? Boleh insyaAllah. Akak kalau tak keberatan, ramai orang nampak akak berniaga setiap hari, tapi tak ramai orang tahu kisah di sebalik semangat akak. Boleh tak akak ceritakan sedikit macam mana akak boleh buat kerja ni dengan keadaan akak macam ni? Asalnya kita orang kesian tengok ayah, abah kita orang kerja kampung. So kita orang pun dekat rumah macam saya cakap lah dekat Angah ni Angah, saya adik. Oh ni adik. Oh bukan adik. Kembar. Bukan. Saya cakap Angah, kita ni macam daripada baring je baik kita buka balik cendol. Kita pun dah sihat. Kat rumah pun kita orang stabil berdiri macam ni. Kita pun boleh berdiri lama. Jomlah kita tolong abah apa semua, kita buka balik berniaga. Sebelum accident kita orang berniaga juga. Accident tu 2024. Waktu accident tu kita orang awalnya kena langgar dengan kereta. Lepas tu arah pertukangan tu ada lori. So lori tak sempat elak, masuk bawah lori. So dua-dua kena. Tapi saya tak tahulah, saya rasa sebab akak yang tak ada sebelah kaki pun boleh bekerja, tolong mak ayah. Bagus. Bersyukurlah dapat teruskan hidup. Alhamdulillah setakat ni kita orang tak ada down. Macam biasa kita orang rasa macam biasa je. Sekarang pun cuma kadang tu lengur sikit lah. Kalau ramai customer berdua lengur sikit. Duduk sekejap, bangun okey. Tapi kita tak ada lah, sedang walaupun penat terus semangat. Buat yang kita semangat sebab rakyat Malaysia ni ramai yang support kita orang. Kita selalu juga buat live kan, macam berniaga buat live. Orang daripada live jauh-jauh pun datang sebab nak support daripada semua support lah. Yang dari jauh semua datang. Kawan-kawan daripada KL semua datang semata-mata nak beli cendol. Kita orang jadi semangat lagi nak buka. Hari-hari buka tu semangat. Accident tu masa tu adik umur 17. Mana keadaan adik ambil SPM? 2024 patutnya saya ambil SPM. Jadinya saya terlantar. 2024 saya belum potong kaki. Saya pakai kaki besi. So saya tunda setahun. Potong kaki tu saya pergi sekolah bertongkat. Ini dulu dah kahwin ke? Belum. Belum lagi ya. Jalan pakai tongkat lah. Kadang melompat macam tadi. Ya, kadang kalau nak pergi hantar kat kereta pun kita melompat je. Tongkat jauh, seronok. Saya doakan akak berdua tetap semangat dengan keadaan macam ni. Saya sangat bangga. Saya cuba bantu panggil crowd-crowd Temeloh, Bera, Kuantan, Pahang, satu Malaysia lah untuk datang bantu akak beli cendol akak. Terima kasih, okey? Okey, terima kasih. So kedai akak buka pukul berapa? Kita buka daripada pukul 12 sampai pukul 6. Tapi kalau habis awal tu kita tutup awal. Kita tutup hari Isnin. So jom kita try dia punya cendol. Bismillah. Oh sedap weh.
Tengah-tengah panas dapat ni memang sedap. Aku kagum dengan dia orang punya semangat. Dua beradik ni dengan keadaan fizikal yang tak lengkap, tak cukup, tak ada kaki, dia orang mampu berniaga tolong mak ayah dia orang untuk sara keluarga. So aku rasa korang wajib support. Ni kedai yang aku minta tolong sangat korang support. Ramai orang yang cukup sempurna fizikalnya tapi dia orang tak tolong mak ayah. Kau boleh datang sini ambil iktibar daripada dia orang ni, walaupun dia orang macam tu, semangat dia orang tinggi. Bos Baidu datang ini untuk viralkan dia punya cendol ni tau. Aku harap sangat video ni viral. So, macam biasa kalau korang datang sini, Bos Baidu janji korang takkan menyesal. Bye bye.